Entahlah Sep, ada orang hantar mesej bukan kat aku, kat media sosial. Aku pun tak kenal diorang siapa. Tak kenal? Akaun palsu ke? Nama dia, akaun dia akaun fake tau. Nama dia Mia Real. Hari-hari dia hina aku. Tengok sikit. Kau tengok tu. Apalah aku sabar Rasa sayu seorang perantauan, hati rindu. Ni Aisyah, buat apa ni? Tak adalah Sep, aku tengah termenung ni. Sebab hari tu kan yang pasal tu kata ada orang kecam-kecam aku tu, yang fake account tu. Tak tahu lah, aku takut dia orang kata aku lemah. Kenapa pun nak kata kau lemah? Aku tak lemah je. Diorang tu yang lemah. Diorang serang kau pakai fake account. Diorang tak tunjuk kau identiti sebenarnya diorang. Diorang tu yang lemah. Diorang cuma jealous je dengan kau. Kau tak boleh diam. Kau kena report diorang. Tak apa ke Sep, aku buat report. Tak buat diorang macam aku ke? Tak apa, ni untuk kebaikan kau juga. Nanti kalau kau report diorang, diorang dah tak boleh kacau kau dah. Buat apa kau nak simpan orang yang benci kau? Betul tak? Betul. Okey, report cepat. Mana budak tu? Ni budak ni, kalau dia kata senang betul nak jatuh korang. Sekali komen, ramai ikut. Biar dia rasa malu. Dia tu poin sangat. Semua orang suka komen aku. Mesti diorang pun benci dia. Aku bukan jahat. Aku just cakap benda yang orang lain fikir je. Apa ni? Kalau aku kena report? Orang zaman sekarang ni lembik betul lah. Buli cyber bukanlah gurauan kerana kata-kata boleh jadi racun walaupun ia datang daripada orang yang tidak kita kenali. Gunakan media sosial untuk menyokong, bukan untuk menghancurkan.